Yayasan Kebajikan Negara Malaysia (YKN) ditubuhkan pada 1981 merupakan sebuah tabung kebajikan terulung di negara ini. Fungsi utamanya membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka yang memerlukan bantuan, khususnya keluarga dan kanak-kanak, melalui peruntukan kewangan dan pelbagai perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan pembelajaran. YKN di bawah bidang kuasa Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berdedikasi untuk membantu usaha kerajaan membangunkan anggota masyarakat, khususnya golongan yang berkeperluan, berteraskan modaliti penjanaan modal insan. Pusat Sokongan Sosial Setempat (PSSS) merupakan pusat rujukan khusus disediakan kepada kumpulan sasar KPWKM seperti wanita, kanak-kanak, keluarga, warga emas dan OKU untuk mendapatkan perkhidmatan sosial yang holistik di satu tempat. Ia sangat membantu saya. Maksudnya saya tak cari jalan lah untuk menyelesaikan masalah yang saya ada sekarang ini. Secara kaunselor tak ada, sebabnya payahlah nak jumpa. Kan, nak pergi tempat jauh, kata kita ni ada anak-anak yang kecil ramai kan, masa lagi. Jadi bila ada kat sini alhamdulillah lah, cukup sangat lah, boleh pergi straight tu. Anjung Singgah YKN merupakan sebuah pusat intervensi sosial untuk membantu golongan gelandangan di Malaysia. Projek ini dilaksanakan dengan sokongan pihak kerajaan dalam usaha membantu golongan gelandangan bagi memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk hidup berdikari. Seperti yang kita sedia maklum, Anjung Singgah merupakan pusat intervensi kepada golongan gelandangan yang sedia untuk berubah. Mereka yang diterima masuk di sini adalah sihat dan produktif dan sentiasa memerlukan support system lah daripada masyarakat untuk mereka diintegrasikan semula ke dalamnya. Anjung Kasih YKN merupakan rumah penginapan sementara untuk golongan yang memerlukan, khususnya ahli-ahli keluarga yang kurang berkemampuan tetapi perlu mengiringi pesakit yang sedang menerima rawatan di hospital-hospital kerajaan dengan berkonsepkan selesa, selamat dan berkualiti. Pada masa ini, Anjung Kasih telah diwujudkan di 16 lokasi di seluruh negara. Memang dah lepas satu beban nak cari penginapan, senang. Sebab saya tak perlu nak check in hotel ke, nak cari rumah saudara ke apa, sebab memang jauh daripada hospital. Sebab takut nanti doktor bila-bila masa dah akan call. Jadi kita setiap masa kena bersedialah untuk datang hospital. Kebersihan apa semua so far okey. Tak ada, maksudnya tak kotor apa semua bersih lah. Alhamdulillah okey lah, selesa kini. YKN Dialysis merupakan pusat rawatan dialisis bercirikan home-based serta mesra pesakit dan keluarga dan menepati ciri-ciri yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan seperti pakar nefrologi, klinik doktor dan beberapa kemudahan lain. Dalam usaha memenuhi misinya, YKN menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai pihak bagi menjana dana kewangan dan perkhidmatan demi meningkatkan taraf hidup golongan yang memerlukan melalui perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan pendidikan. Yayasan Kebajikan Negara Malaysia komited untuk memajukan visi kerajaan dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat sambil turut menyokong Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) yang digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.